sign lah 800 muka surat sekalipun, kecuaian kalau jelas straightforward terbatal. In general, sign consent tidak boleh saman. Kalau adanya kecuaian, memang consent form tidak terpakai. Tapi you kena buktikan lah kecuaian tu mestilah jelas dan boleh dibuktikan di mahkamah. Kecuaian tu saya faham lah sebagai seorang doktor. Tapi saya nak faham macam mana kalau kesan sampingan. Contohnya buat pembedahan. Kesan sampingan daripada prosedur tersebut. Sebab pesakit ada kencing manis dan luka yang kita jahit tu, maka dia bengkak dan dia merah dan dia ada secondary infection, ada kuman lain pula yang attack. Itu adalah kesan sampingan, komplikasi. Adakah itu juga doktor yang bersalah dan doktor yang boleh disaman? The big question mark, whether is it within the doctor's punya control atau tak. No, it's not. Kalau it's not within doktor punya control, itu kesan sampingan yang mana di luar daripada doktor punya kawalan. That's why, like I said, reasonable man test dan juga bolam test itu akan terpakai. Sama ada dia macam ni. You cannot blame the doctor on the injury, but you can blame the doctor on the treatment. So that's why the test is not on the injury. The test is not on the result. The test is on the treatment. So apabila seorang doktor itu telah melakukan seperti mana standard prosedur yang mana doktor lain perlu akan buat, ataupun another test, they put another doctor into the doctor's tu punya shoe, whether the doctor will do the same treatment atau tak. So apabila dia lakukan treatment seperti mana yang sewajarnya dia dilakukan oleh doktor lain, then he is safe. One, let's say lah dibuktikan memang kecuaian, another test pula which is but for test on the causation. So disebabkan kecuaian tu, kalau tidak dilakukan, adakah berlakunya injury ni, atau disebabkan kecuaian tu, adakah ianya telah mengakibatkan kecederaan ini. Tapi kalau memakai atau melihat kepada kes yang contoh doktor bagi tadi, kalau dah dia ada kecederaan, ada luka, dia ada kencing manis, adakah itu a direct causation to the injury? Sebab itu adalah kesan sampingan. So kesan sampingan bukan kecuaian. Exactly. Dan you kena bawa pula doktor pakar lain, kena buktikan memang sebabkan doktor ni punya cuai, that's why you kena ada kesan sampingan ni. Saya clear. Kesan sampingan bukan kecuaian. Kesan sampingan kalau di luar kawalan doktor, bukan kecuaian. Dan kita kena buktikan lah. Sebenarnya penuduh yang kena buktikan lah benda tu.